sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan seorang sahabat kepada salah seorang daripada ketua-ketua orang musyrikin untuk mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat itu telah pergi dan telah mendakwahkan. Si musyrik itu telah menjawab, Tuhan yang kamu dakwahkan itu adakah diperbuat daripada perak ataupun daripada tembaga? Kata-kata si musyrik itu menyebabkan sahabat tersebut merasa berat. Maka beliau pun kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu kepada Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya, pergilah lagi kepadanya dan dakwahlah dia. Sahabat itu pun pergi dan si musyrik itu tetap mengatakan perkara yang sama. Sahabat itu datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda bersabda kepadanya, pergi lagi dan dakwahlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu sahabat tersebut telah pergi untuk menyampaikan dakwah bagi kali yang ketiga. Kemudian beliau kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan si musyrik itu dengan menghantarkan kepadanya petir. Pada masa itu baginda sallallahu alaihi wasallam berada di jalanan dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kejadian itu. Kerana peristiwa itulah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yursilu as-sawa'iqa wa yusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan terus menghantar petir-petir lalu mengenakan petir-petir itu kepada sesiapa yang dia kehendaki, sedangkan mereka berbantah-bantah tentang Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Musnad Abu Ya'la.